Udahlah. Demonstrasi itu. Kami sangat haus. Nak minum ais batu. Udahlah. Awet depan jambu. Kalau dia tak mengandung. Mesti dia laku. Baiklah, 3, 2, 1, action. Sekarang saya Nindya Rosie, merupakan wartawan. Sekarang saya berada di jalan apa ni? Jalanda, kerana ramai orang berasak di sini. Mereka mengadakan demonstrasi yang dinamakan demonstrasi 65 Hygiene 65 XY Kuasa 2, di mana sekarang ni tengah berasak-asak dan mengganggu keadaan orang ramai di sini dengan perniagaan tidak dapat dilakukan dengan kesesakan jalan raya dan mengganggu ketenteraman orang lain dan berbagai-bagai lagi. Di sini saya akan tanyakan 1-2 soalan. Kenapa mereka lakukan semua ini dan kenapa di sini? Baiklah, siapa ketua di sini? Dia. Gemuk Encik. Ya. Saya nak tanya pendapat anda. Kenapa anda lakukan semua ni? Kenapa? Sebenarnya saya ingin Halo, sebenarnya saya ingin mendemonstrasi. Saya dan kawan-kawan saya semua berdemonstrasi. Pasal kami tak suka demonstrasi. Awak tak suka demonstrasi? Kami mendemonstrasi untuk membantah demonstrasi. Ya. Udahlah. Kami tak setuju demonstrasi ada. Pasal kami adalah rakyat Malaysia yang selalu pakai kereta pagi-pagi. Ya. Jadi bila ada demonstrasi ramai orang kat jalan raya, dia jam. Polis tutup jalan lah, apa lah kan. Jadi kita dah tak boleh. Masalah saya dah tak boleh hantar anak saya pergi sekolah. Sabar ya. Anak masih sekolah? Masih. Anak? Belum lagi, tapi plan lah nanti dalam 2-3 tahun lagi bila dia dah pergi sekolah nanti saya tak boleh hantar. Sabar ya. Baiklah. Dan yang di sebelah ni? Saya Ismail Karim Abdul Shah Alam Seksyen 3. Okey, apa masalah? Kenapa anda lakukan perkara ni semua? Kenapa anda berada di sini juga? Masalahnya saya ni ada gaut. Lepas tu kadang-kadang tangan ni naik ke bas je bila baring kan. Lepas tu nak buka penutup Milo tu tak boleh, ketat. Kalau gaut kan ada rasa. Tu ada mana ada rasa. Tak rasa. Tak apa. Okey. Betul. Baiklah. Dan saya. Kenapa? Ya saya. Saya perlu diwawancara. Ni jangan diblurkan muka saya. Biar terang. Sutina mana? Sutina. Bu, siapa ni? Ini isteri saya, Bu. Ya, apa pendapat anda tentang kenapa anda berada di sini? Seorang wanita di sini adakah elok? Ya, Sutina ke belakangmu, ke belakang. Apa ya soalannya tadi? Kenapa bawa dengan ada wanita dengan buat lakukan benda ni semua? Ya, itu kan istri saya. Makanya dibawa kemari. Saya mau demonstrasi karena saya kerugian berniaga. Ya? Oh ya betul. Kesian dia. Niaga tak ada untung. Ini encik berniaga apa? Saya berniaga bakso. Okey cukup. Saya berniaga bakso. Karena demonstrasi ini makanya saya tidak boleh berniaga sih. Kan? Sabar. Ya baik. Apa encik? Ya, makanya sekarang ni tak berniaga lah dah. Berniaga apa sekarang? Mana bisa berniaga? Sekarang kan demonstrasi mana bisa berniaga? Meniaga. Dari mana ni? Dari mana ni? Saya punya KTP sini udah. Ya. PR sini saya. Kecuali Sutina mari. Siapa? Sutina belum lagi, tapi mau diminta. Sutina belum ada KTP. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Jadi tak apa. Walau macam mana pun kita akan baiklah pada anda semua dapat menyaksikan demonstrasi 65 Demonstrasi Hygiene 65 XY Kuasa 2 di mana sebentar lagi anda akan dapat berita selanjutnya. Demonstrasi. Okey, bakso. Cukup. Saya ada gaut. Kadang-kadang tangan kebas. Anak saya tak sekolah.